Assalamualaikum dan hello guys, welcome back to my another video. Hari ni aku nak tunjuk dekat korang macam mana senang je nak mula earning duit dari Quotex guna AI yang super simple. Aku pun akan tunjuk payment proof aku terus kat sini. Tengok, aku dah earning banyak gila duit dengan benda ni. Current balance aku $6,000 dan last withdrawal aku $4,000. Baru je withdraw 5 minit lepas. Inilah withdrawal page aku, nampak jelas $4,000 besar tu. Okey, sekarang kita pergi dekat bahagian trading, aku tunjuk software dia. Ni namanya DeepSeek, System Trading AI. Ni official website dia, korang boleh tengok semuanya. Memang bahasa Cina tapi works perfectly. Sekarang aku klik butang open. Hari ni aku trade dekat PKR pairs, Indian pairs aku skip dulu. PKR lagi bagus, payout profit 85%. Klik get signal, bot terus bagi down signal hampir 1 minit. Jadi aku letak $200 down. Ni peluang bagus gila, market mungkin turun. Link bot ada dekat channel bio aku atau description box. Tengok, accuracy dia tunjuk 82% guys. Korang cuma kena create account je atau contact dorang dekat Telegram. Klik sini je, check semuanya. Bot ni analisa market setiap saat. Hantar je message dekat Telegram dorang, nanti dorang guide cara guna software ni. Ni very close shot. Betul-betul close gila. Kalau naik UP, aku terima je loss. First trade boleh loss, no problem. Kalau loss, aku akan guna martingale. Aku dah mula guna martingale. Goal aku sekarang, recover loss pertama dan terus ambil profit sikit. Loss tu biasa je dalam trading. Trader terbaik pun selalu kena. Yang penting, jangan give up atau give up. Belajar cara recover setiap loss itulah lesson paling berharga. Setiap recovery buat korang jadi lagi kuat. Tenang je, ikut strategi, manage risk betul-betul dan terus maju. Jangan biar satu trade teruk halt journey korang. Sukses sebenar bermula dari recovery. Oh ya, trade tadi full loss. Sekarang aku pilih trading pair yang bagus. Pilih BDT. Tengok dulu, market dia sedang cantik gila. Volatility sekarang perfect. Klik signal, juga bagi down signal 1 minit, aku letak lagi $200. Sepanjang hari market turun je. Jadi peluang dia sangat tinggi. Aku nak sangat win yang ni. Sekarang, tunggu trade ni habis. Guys, tengok chart betul-betul. Trend market jelas turun dan bot bagi down signal dengan accuracy 84%. Walaupun ada sikit buyer pressure dekat Quotex, tapi overall trend masih bearish dan tu yang paling penting dalam trading. Ni peluang kuat gila. Aku dah letak beberapa trade. Ya, aku ambil risk, tapi ni calculated risk, bukan judi. Aku percaya pada analisa, percaya pada AI dan percaya pada proses. Macam inilah trader betul grow. Faham risk, manage elok-elok dan kekal confident. Dan satu benda penting aku nak cakap, trading jadi senang gila bila guna DeepSeek AI. Tak payah pengalaman bertahun-tahun, tak payah tengok chart sehari suntuk. AI yang analisa market untuk korang dan bagi signal jelas. Korang ikut je arah tu dan letak trade. Kalau selama ni takut nak start trading, jangan takut lagi. Mula dari kecil, belajar langkah demi langkah dan guna tools yang betul. DeepSeek AI dibuat khas untuk tolong newbie dan trader pro sama-sama. Satu keputusan bagus, satu trade bagus. Boleh jadi permulaan hidup baru sepenuhnya. Sabar je, stay fokus dan tengok sendiri macam mana smart trading boleh ubah segalanya.